Datuk, boleh terangkan sikit mengenai perhubungan you dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, the animosity between you, the two of you. Menangkan ketika PRU 14, Datuk bertanding di Jasin, Parlimen Jasin di bawah bendera PKR. Dan ketika itu hubungan Datuk dengan keluarga Anwar Ibrahim, dengan Kak Wan semua nampak macam baik saja. Tapi sekarang ni dah nampak macam kena serang teruk dah Anwar Ibrahim ni. Apa masalah ni? Sebenarnya saya amat kecewa dengan manusia yang bernama penyangga Anwar Ibrahim ni. Bagi saya, penyangga Anwar Ibrahim ni adalah manusia yang tidak pernah insaf. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah ikhlas, dia tidak pernah jujur walaupun pada diri dia sendiri. Saya masih ingat ketika saya ditangkap, ditahan di bawah Akta Sosma dan dipenjarakan di penjara Sungai Buloh. Pada suatu petang, saya berjumpa dengan beliau di padang senaman dalam kompleks penjara Sungai Buloh. Kami pun berbual. Saya ingat pada waktu itu adalah tahun 2015. Saya dan beliau di penjara Sungai Buloh. Sel beliau di bawah, ground floor. Sel saya di first floor, medical block penjara Sungai Buloh. Bila kita berjumpa di padang senaman pada suatu petang, Anwar Ibrahim kata kepada saya, dia kata, "Din, kalau you mahkamah bebas dari penjara ni, you buat dua benda untuk saya." Saya tanya penyangga Anwar Ibrahim, apa dia? Pertamanya, you kena pulihkan hubungan saya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini saya bercerita yang benar. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dia kata pada saya, antara you, Mahathir, apa yang berlaku pada tahun 1998, I tak pernah simpan dalam hati. Tetapi sekarang, kita dah berada dalam keadaan yang cukup terdesak kerana kita terpaksa lawan dengan puak kleptokrat yang sedang merosakkan negara kita pada waktu itu. Jadi saya tanya dia perkara yang kedua. Perkara yang kedua, dia kata, kalau sekiranya you all menang dalam raya dan sebagainya, cari jalan untuk keluarkan saya daripada penjara secepat yang mungkin. Jadi saya selepas Mahkamah Persekutuan membebaskan saya, menyatakan bahawasanya tindakan saya membuat laporan di luar negara ke atas kes 1MDB tidak bersalah dan saya dibebaskan dari penjara Sungai Buloh, saya secara jujur dan ikhlas dari kompleks Mahkamah Persekutuan, saya terus pergi jumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya kata dekat Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawasanya sekiranya kita nak menang pilihan raya yang ke-14 pada tahun 2018, kita tidak ada pilihan. Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa bersalaman dengan Anwar Ibrahim dan sudah sampai masanya Anwar Ibrahim sendiri yang memohon untuk saya buat satu daya usaha untuk pulihkan hubungan dia dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas lebih kurang saya rasa 18 tahun mereka terpisah. Saya mengambil masa lebih kurang 6 bulan untuk pujuk Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akhirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ni seorang yang berjiwa besar. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni seorang yang tidak emosional. Dia seorang yang rasional. Apa saja perkara demi kebaikan negara, demi kebaikan bangsa, dia akan buat. Ini sifat terpuji Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia tak berdendam. Ya, dia tidak pernah berdendam. Jadi saya orang yang bertanggungjawab membawa Tun Dr. Mahathir Mohamad pergi ke kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk bersalaman dengan Anwar. Itu daya usaha saya. Dan lepas itu, saya juga menganjurkan satu lagi perjumpaan antara Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali pergi ke rumah Kak Wan di Bukit Segambut, rumah penyangga Anwar Ibrahim di Bukit Segambut, untuk Tun Hasmah bersalam dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Selepas 18 tahun mereka terpisah. Moralnya di sini, apa yang Anwar minta, saya buat. Kerana kita jujur. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, apabila beliau minta kita melakukan satu perkara yang disuruh oleh ajaran agama Islam, kita buat untuk berbaik-baik. Untuk kita nak pulihkan semula hubungan silaturahim. Kerana kita ikhlas. Dan selepas kita menang pilihan raya pada tahun 2018, dalam masa 4 hari, Tun Dr. Mahathir Mohamad buat keluar Anwar Ibrahim dari penjara Sungai Buloh.
Dan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali kedua, penyangga Anwar Ibrahim dia jangan tipu. Hampir setiap bulan Tun Dr. Mahathir Mohamad jemput beliau ke pejabat Perdana Menteri untuk beri taklimat dan sebagainya, untuk berbincang tentang perkembangan mutakhir ekonomi, politik, sosial, agama negara kita. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang menyediakan penyangga Anwar Ibrahim ni untuk ambil alih teraju kepimpinan negara selepas beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua. Tetapi malangnya pada hari ini kita tengok perangai penyangga Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri yang sewil dan gila. Bila beliau dapat saja jadi Perdana Menteri, apa dia buat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi bunga kepada dia, dia balas dengan tuba kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Fitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad, sakau duit dan sebagainya. Anak-anak Tun Dr. Mahathir Mohamad kononnya curi duit dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita lihat apa laporan SPRM. Tidak ada sebarang bentuk salah laku ke atas Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anak-anak Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi penyangga Anwar Ibrahim pada hari ini, ke mana saja dia pergi, dia masih lagi duk fitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini perangai penyangga Anwar Ibrahim. Tun Daim Zainuddin pernah berjaksa, pernah berbakti kepada beliau. Apa beliau laku kepada Tun Arwah Tun Daim? Kita tengok tokoh-tokoh korporat Melayu, Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari dan beberapa lagi tokoh-tokoh pemimpin korporat Melayu, semuanya diganggu gugat oleh penyangga Anwar Ibrahim. Jadi sebab itulah saya kata, saya tak faham dengan perangai penyangga Anwar Ibrahim ni. Jadi macam Tun Dr. Mahathir Mohamad kata, memang betul, memang tepat, bahawasanya sukar untuk dia nak berubah. Kemungkinan besar kerana ini adalah sifat semula jadi, sifat peribadi beliau yang amat berdendam. Tetapi dalam isu dendam, saya nak tanya penyangga Anwar Ibrahim ni, dia dendam atas dasar apa? Tidak ada siapa yang menganiayai Anwar Ibrahim pada tahun 1998 kecuali dia yang menganiayai diri dia sendiri. 2 kali dia ditangkap di penjara kerana kesalahan meliwat. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah menganiayai penyangga Anwar Ibrahim. Dan Wak Emah Datuk Seri Najib sendiri pun tidak pernah menganiayai penyangga Anwar Ibrahim. Dia yang menganiayai diri dia sendiri. Jadi saya nak tanya penyangga Anwar Ibrahim, dia masuk penjara 2 kali kerana meliwat. Apa yang dia nak berdendam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Apa yang Tun Dr. Mahathir Mohamad laku kepada beliau? Saya nak beritahu secara terus terang. Sekali lagi, wallahi wabillahi watallahi, pada tahun 1998 bila saya buat buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri, yang ditulis oleh Khalid Jafri, sama pada waktu itu Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mempercayai. Malahan saya pernah ditangkap oleh edisi Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh pihak polis, bawa ke Seri Perdana. Tun Dr. Mahathir Mohamad memarahi saya dengan betul teruk pada tahun 1998 pada suatu malam. Dia kata kepada saya, kenapa saya buat buku 50 dalil? Kenapa terbit buku 50 dalil? Apa matlamat saya? Apa motif saya? Kata penyangga Anwar Ibrahim ni ada hubungan kekeluargaan. Kenapa buat anaknya keluarga sendiri dan sebagainya? Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh terima hakikat pada waktu itu. Jadi ini ramai yang orang tak tahu. Tetapi penyangga Anwar Ibrahim dan keseluruhan ahli keluarganya mentohmah, memfitnah kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad yang upah saya untuk buat buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya kata, apabila beliau mati besok, apabila berada di liang lahat, apabila beliau berada di padang mahsyar, penyangga Anwar Ibrahim dan seluruh isi keluarganya, mereka terpaksa berjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka telah memfitnah, mencemuh, menipu dan menjatuhkan, mengaibkan maruah Tun Dr. Mahathir Mohamad.